InsyaAllah pastikan tuan-tuan, jika kita nak masuk tandas, kita perlu tutup kepala. Ikut sunnah Nabi SAW. Nabi ketika Nabi masuk ke tandas, ke dalam tandas, Nabi tutup kepala. Kita masuk tandas dimulakan dengan kaki kiri, kerana tandas ni adalah tempat yang tidak disukai oleh Allah SWT. Syaitan. Kerana ia adalah tempat tinggal makhluk yang dilaknat oleh Allah, yakni jin dan syaitan. Syaitan iblis. Jin tak, syaitan dan iblis. InsyaAllah. Ya pun. Ayah sekali. Salah. Ya tuan-tuan, dalam tandas ni kita jangan lama-lama. Secara apa perbuatan kita dalam tandas, ada sunnah juga. Cara kita berak, cara kita buang yang besar, cara kita buang yang kecil. Semua tahu cara duduk Nabi. Dia tunjuk contoh. Contoh pada kecil. Oh, dia tunjuk contoh. Saya sure lah sini banyak big size jadi kita bagi dia. Itulah dulu. InsyaAllah. Sebab awak ni paling kecil kat sini. Model. Buang air besar ke buang air kecil dan buang air besar. Buang air kecil kiri kan. Tangan itu bukan buang air besar. Sama sini. sebab pundi kencing. So sebelah sini kan. Kalau usus sini kan. Dia letak bawah perut. Sebab apa, time kita tu kita tekan sikit. Sini tu kita urut dah. Tak belah kiri kan. Macam ni kan. Sebelah sini kan. Cangkung. Baru dia. Tak buat lah. Tu lah. Kalau yang dewasa pun semua orang kata berak sini. Berak. Saya lupa. Kanan lah. Tak, tekan. Kalau kencing biasa. Ini bersilap ni. Kencing semua. Lepas tu pastikan lepas kita buang air, kita berdehem lah. Supaya kita nak pastikan segala yang hadas telah dibuang dengan sempurna. Sebab apa? Kalau tak sempurna, pakaian yang kita pakai itu adalah tak bersih, tak boleh buat solat. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah tambah. Itu ketika kita dalam tandas, kita jangan tengok